Saya bawa di sini nukilan daripada kitab Syarah Sahih Muslim. Nukilan daripada Kongres Asari tadi, kalau edisi Maktabah Syamilah kita boleh rujuk jilid 4 muka surat 45. Jilid 7 muka surat 45. Jilid 7 muka surat 45. Okey, tangkap layar ni daripada kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim. Nampak tak tangkap layar atas yang kecil tu? Itu adalah tajuk kitab. Tajuk kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim, atau yang kita kenali sebagai Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Ketika menjelaskan hadis ni yang saya gariskan hijau, sabda Rasulullah SAW, aku minta izin daripada Tuhanku untuk minta ampun bagi ibuku, maka tidak diizinkan bagiku. Lalu aku minta izin untuk ziarah kuburnya, maka diizinkan bagiku. Yang Kongres Asari nukil yang saya gariskan biru. Gariskan biru kat bawah. Padanya terdapat larangan daripada minta ampun bagi orang kafir kan. Apa yang Kongres Asari tak nukil, mungkin tak terlepas ke apa ke, sesuatu yang bagi saya penting, yang saya gariskan merah tu. Sejurus setelah mengemukakan hadis itu, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskannya sebagai apa? Saya terjemah terus. Padanya terdapat kebolehan ziarah orang musyrikin, al-musyrikin, yang saya garis merah tapi ini double. Al-musyrikin, okey? Ketika kehidupannya, ketika hayatnya, dan kubur mereka sesudah wafat. Kerana sesungguhnya apabila dibolehkan menziarahi mereka sesudah wafat, maka lebih utama untuk menziarahi mereka ketika hidup. Imam Nawawi sendiri memandang bukan sekadar ibu Rasulullah SAW sebagai kafir, tetapi musyrikin. Okey. So, siapa ni? Imam Nawawi. Imam Nawawi ni geng Ibnu Taimiyah ke macam mana? Tak. Ini ulama Asy'ariyah. Baik.